Kata Kiai tadi, garam di tangan kiri ada lagi? Masih ada ni, garam tangan kiri. Kata Kiai tadi, sekarang saya nak anda lemparkan garam itu semua ke dalam sungai. Dia ambil dan lempar. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermohon kepada Allah Taala. Kerana setiap daripada ujian dan dugaan yang kita hadapi, pasti ada hikmah di sebaliknya. Saya beri anda satu contoh, satu kisah yang mana datang seorang muda untuk bertemu dengan seorang kiai, yang mana anak muda ni ada banyak masalah kehidupan, masalah perniagaan lah, masalah keluarga lah dan sebagainya. Jadi akhirnya datang jumpa seorang kiai tadi. Dia kata, Pak Kiai, saya ada masalah yang ingin saya bertanya kepada Pak Kiai. Maka kata Kiai, kamu datang selepas solat asar berjemaah di masjid, nanti akan saya jelasin jalan keluar daripada masalah tersebut. Bawa 2 genggam garam. Tangan kanannya digenggam 1 garam dan tangan kiri pun genggam 1 garam. 2 genggam garam tadi. Dia datang selepas solat asar. Jadi Kiai itu kata, silakan masuk, duduk. Dihidangkan minuman, secangkir air putih. Maka dikatakan kepada anak muda tadi, kamu ambil garam di tangan kanan kamu sekarang, kamu masukkan ke dalam secangkir air putih tadi. Dibancur sampai rata, cuba minum. Apa jadi tuan-tuan, puan-puan, pastilah masin. Pasal apa? Garam kan? Yang terlalu banyak. Diminum, masin Pak Kiai. Masin kan? Okey, tak apa. Sekarang kamu ambil cangkir yang penuh dengan garam tadi, airnya, mari ikut saya ke belakang rumah saya yang ada sungai tadi. Kata Kiai tadi, sekarang saya nak anda lemparkan garam itu semua ke dalam sungai. Dia ambil dan lempar. Kata Kiai tadi, cawan secangkir tadi yang ada garam tadi pun lempar ke dalam sungai. Dia lempar air yang penuh garam dalam sungai. Kemudian kata Kiai, sekarang ambil ni gelas kosong, cedok air sungai, kamu cuba minum. Dia cedok air sungai, dia minum, dia kata apa? Sedap, dia kata. Sedap kenapa? Tak rasa masin. Apa hikmah dia kata? Itulah kehidupan, kata Kiai kepada anak muda tadi. Hidup ni takkan terlepas daripada ujian. Kita semua diuji. Yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, semua diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah Allah menilai hamba-hambanya. Jadi janganlah kita lemah semangat, takut dengan ujian. Yakinlah, setiap hari kita akan diuji, cuma bagaimana kita menanggapi ujian tadi. Maka kata Kiai kepada anak muda tadi, kenapa bila kamu lontar air, buang air ni tadi ke sungai, buang garam juga ke sungai, tetap dia takkan rasa masin, rasa air tawar. Kenapa? Pasal itulah istilah hati para Nabi, para Rasul. Mereka juga diuji. Tapi hati mereka seluas sungai, seluas tasik, seluas lautan, dia akan boleh meresap garam punya masin tadi. Tapi bila hatinya kecil, terlalu orang kata fokus pada satu benda yang dia tak mau berganjak, tak nak move on, akhirnya masalah sekecil mana sekalipun akan jadi besar bagi dia. Jadi akhir kalam daripada saya, motivasi diri kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita jadi tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum, jumpa lagi di episod lain.